Penat kan? Asyik kena reply PM benda sama. Customer tanya link, korang pula kelang kabut cari. Stop buat kerja manual macam tu. Penat weh. Sebab tu kena ada Linktree. Macam mana nak set up Linktree? Dalam video ni, aku akan ajar cara daftar dan set up Linktree sampai jadi. Mula-mula sediakan memo. Buat satu senarai link yang korang nak masukkan dalam Linktree. Senang nanti kita nak copy paste. Lepas tu masuk TikTok saya, klik sini. Klik titik 3 ni dan pilih open browser. Bila dah masuk browser, pilih bawah ni. Klik sign up free. Klik sini, pilih Gmail korang, letak nama korang dan klik continue. Kat sini korang klik skip. 4 ni korang cari yang free, lepas tu klik continue. Yang ni korang pilih mana-mana pun boleh. Saya biasa pilih creator je, lepas tu continue. Kat sini pilih tema yang korang suka, lepas tu klik start with this template. Part yang ni pun skip. Bila sampai sini, korang klik sini, lepas tu klik sini, masukkan gambar. Adjust sikit, lepas tu klik crop. Bila dah siap, klik upload. Korang boleh edit nama dan tulis sikit penerahan kat bio. Dah siap semua, klik continue. Lepas tu klik continue lagi. Sampai je sini, terus keluar. Sekarang download Linktree kat store korang. Siap download, terus buka app. Bila dah masuk, terus login. Kat ni, pilih Gmail korang yang daftar kat web tadi. Kat part ni, korang pergi balik pada memo tadi dan copy link korang. Sekarang masuk balik Linktree, klik add, klik paste link, paste kat sini dan klik yang ni. Nanti dia akan jadi macam ni. Kalau nak edit tajuk, korang klik sini dan edit kat sini. Ikut korang nak tulis apa. Nanti dia akan jadi macam ni. Korang ulang proses aku ajar ni, masukkan semua link korang nak. Bila dah siap, korang susun semua link ni ikut urutan yang korang nak. Letak jari korang kat sini, sambil tolak ke atas atau ke bawah, nanti dia akan jadi macam ni. Sekarang Linktree korang dah siap untuk digunakan. Macam ni lah wajah Linktree korang bila dah siap set up. Ni korang simpan link ni, boleh letak kat bio social media korang. Kalau ada customer tanya, korang boleh bagi link ni untuk rujukkan diorang. Jadi korang boleh jimatkan masa untuk explain satu-satu. Harap video ni dapat membantu korang. Siapa nak belajar affiliate telco, boleh check profile aku. Aku dah sediakan video untuk korang belajar.